Ini untuk kalau print head sumbat lah. Okay, so kalau print head sumbat, first kita kena ada moisture punya solution. Lepas tu dengan ink dissolve punya solution. Okay, so first kali kita kena tarik lah dia punya moisture punya solution. Okay, moisture punya solution kita tarik. Lepas tu dekat puting ni kita masukkan sheng, lepas tu tekan. Tekan ke sini boleh nampak. Kalau boleh nampak dia sini video dia keluar separuh je. Okey. So kalau sini nampak sini punya channel dia tak keluar full. Kalau channel lain sepatutnya. Okey. Jap, ni lagi sumbat. Okey, dia sepatutnya dia kena shower full line tau. Okey, so cara dia kalau sumbat boleh pause. Okey, kalau dah sumbat kita perlu ambil ni dissolve punya solution. Okey, first dissolve solution. Jangan taruh penuh, jangan tekan kuat lah. Just tekan bagi dia lalu je. Bagi dia lalu sikit. Okey. Contoh macam ni, channel ni dia memang sumbat teruk. Kalau channel ni, ini channel nampak dia, saya tekan kuat pun dia tak ada keluar. Dia tak ada keluar kat bawah. Okey, so maksudnya atas dia dah sumbat belah dalam. So tekan je bagi dia masuk. Biasa boleh juga tarik. Try tarik sikit. Kalau sumbat tarik sikit. Tarik sikit. Takut ada ink apa ke dalam tu, nampak tau. So boleh nampak ink-ink yang tersumbat dalam tu dia boleh keluar. Ni channel merah keluar. So tarik sikit. Lepas tu tekan sikit. Okey. Okey, dah tekan. Dah okey. Lepas tu okey, biar. Pause. Okey, lepas tu in dissolve punya solution kita letak paras bagi dia touching. Okey, kalau macam ni tak cukup lagi, kita perlu tambah lagi. So tambah bagi dia touching betul-betul, touching surface ni, surface kaca ni bagi dia touching. Okey, so touching. So kat sini maksudnya ink dissolve ni dia akan ada dissolve ink di belah bawah, belah atas pun dia akan ada dissolve. Belah atas pun kita bagi dia dissolve ink, belah bawah pun kita bagi dia dissolve. Lepas tu biar dalam 15 minit. Ya. Okey, lepas kita dah biar 15 second, guna balik moisture punya solution. Okey, moisture punya solution masuk. Okey. So kalau nampak sini, nampak dia punya shower tu okey lah. Kalau boleh nampak dia punya shower tu dia dah cantik. Susah sikit nak tengok dalam video, tapi kalau depan-depan tu boleh nilai sendiri lah. So dia mesti shower penuh tau line dia. Okey, so kalau dah siap apa semua, lepas tu final last adalah kita ambil shring kosong. Kita ambil satu shring kosong, bagi dia lalu udara. Sebab kita tak nak dia basah. Sebab kalau dalam ni dia ada solution, ada ink, ada solution, dia akan sentiasa drip lah. Dia akan dripping. Dia sentiasa akan benda. So benda tu kita nak elak, kita just tembak angin je. Tembak angin. Ni tadi. So kita tembak angin tadi. Okey. Nah, tembak angin. Tarik jatuh. Okey. Tembak angin semua. Tembak angin. Sekarang kita kalau ada preheat sumbat ke, so kita perlu tahu dua solution lah. Ni biasa ni ink dissolve, ni ink moisture. So dia tak kisah, dia ada color clear, ada color, tapi kegunaan dia biasa kalau dissolve ni dia untuk akis, untuk akis ink. So kalau moisture ni dia untuk bagi lembapkan printhead. Sebab macam mana pun printhead kena ada moisture. So kalau yang ni, contohlah kalau kita punya printhead sumbat, biasa kita boleh buat macam ni. Ini kita letak plastik wrapping, buat nipis je. Lepas tu kita tak getah. Ni saya ikat dengan getah. Okey. So sini sebabnya dalam ni ada span. So sebenarnya kita nak basahkan, kita nak bagi dissolve punya solution ke
kena dengan surface punya print head. Okay, so buat macam tu je. Okay, dah letak. Lepas tu gerak tutupkan print head. Ni gerak. Okay. Bagi dia touching ni. So bagi dia touching. So bagi dia touching macam ni, dissolve dengan surface tu. Bagi dia dissolve ink dengan surface tu. Bagi dia touch biar dalam 10 ke 15 minit. Okay, pause. Okay, another thing adalah guna shrink hose. Pasti macam biasa lah, impact kita kena tape ke atas ni. Okay, bagi kemas. Lepas tu cucuk, masuk je dalam puting tu. Cari dekat mana channel yang sumbat. Okay, so bila channel dia sumbat tu, sini, lepas tu tekan. Lepas tu tekan. Okay. Lepas tu sekarang biar je dalam sama dekat 10 ke 15 minit. Sebab apa perlu buat macam ni? Sebab kalau bawah tadi dengan area capping kita nak dissolve dia punya surface belah bawah. Sebab kadang-kadang sumbat tengah-tengah. Sumbat dekat tengah-tengah ni. So bila tadi kita capping dekat bawah tu, kita nak dissolve dekat belah bawah. Kalau yang ni kita nak dissolve belah atas. So tapi jangan tekan kuat sangat. Just bagi dia masuk je. Bagi solution tekan, jangan pressure kuat sangat. Bagi dia masuk. Lepas tu biar dalam 15 minit. So dia akan dissolve atas dengan bawah. Atas bawah. Lepas tu biar dalam 15 minit. Okay, biar dalam 15 minit tukar pula dengan moisture solution. So nanti moisture solution tukar. Lepas tu masuk, bagi dia lalu balik. Bagi dia cuci balik moisture solution. Lepas tu dah sekali. Biar lepas tu boleh terus pasang balik semua. Kalau channel semua dah okey. Kalau still sumbat, kalau dia masih lagi lepas 15 minit sumbat, clean dia dengan moisture solution. Lepas tu ulang balik dissolving 15 minit. Kena buat dalam 3 ke 4 kali cycle. Sampai dapat betul-betul dia dah keluar. Dia keluar yang smooth. Alright.